Tapi bila datang keputusan nanti dia orang akan faham. Tapi tak tahulah, saya dah give up lah dengan dia orang ni. Saya tak fikir dia orang akan faham pun. Macam mana buruk pun keputusan, mereka tetap akan kata go solo, janji hati puas. Sebab mereka tak gunakan ini, mereka gunakan ni, emosi. So cakap pun tak gunalah. Saya ada soalan kedua tu. Ya. Soalan kedua lah. Ada setengah-setengah pandangan yang mengatakan UMNO sekarang sedang menggunakan Johor sebagai medan untuk mengukur kekuatan sebenar parti menjelang PRU akan datang. Adakah Datuk setuju dengan pandangan ini, Datuk? Saya tak setuju lah. Saya tak setuju. Johor saya dah beritahu lah, kita tak boleh buat apa. Keputusan di Johor ni ialah keputusan yang luar biasa. Dia tidak ada kena-mengena dengan negeri-negeri lain, dan dia tidak ada kena-mengena dengan persekutuan. Cuma saya boleh bagi jaminan lah, selagi mereka gagal untuk tumbangkan Datuk Zahid, selagi itulah insya-Allah BN dan PH saya rasa akan kekal bersama sehingga pilihan raya umum yang ke-16. Itu sebab kita tengok macam-macam serangan yang ditujukan ke atas Datuk Seri Zahid hari ni. Geng-geng yang halo? Ada bising Geng-geng yang perasan mereka ni lebih najib daripada kita, umpamanya lah. Hari ni duk serang bertubi-tubi. Tapi bila datang keputusan nanti dia orang akan faham. Tapi tak tahulah, saya dah give up lah dengan dia orang ni. Saya tak fikir dia orang akan faham pun. Macam mana buruk pun keputusan, mereka tetap akan kata go solo, janji hati puas. Sebab mereka tak gunakan ini, mereka gunakan ni, emosi. So cakap pun tak gunalah. Okey. Baik. Sebenarnya untuk saya ada satu soalan. Ya. Saya ada dengar lah kan daripada room yang UMNO lah kan, dia bercakap tentang dia orang mengharapkan ada satu kerjasama antara Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional di Johor. Khususnya macam ni lah, di kawasan BN, kawasan PN kursi yang dia pegang untuk 3 kursi tu, dia orang bagi laluan, tapi maksudnya dia orang tak fight lah. Maksudnya untuk kerjasama macam bagi laluan kepada Perikatan Nasional, dan dia orang akan tumpu kepada Pakatan Harapan lah, sebab dia orang nak ambil tambah lagi kursi dan juga mengurangkan deposit lah, dan juga untuk bekerjasama dengan parti bersama lah. Ini siapa yang kerjasama dengan PN ni? UMNO ke PH? Dia orang cakap UMNO lah nak bagi laluan kepada PN lah. Itu maksudnya dia tak dia macam gini. Soalan ni kita tak payah nak fikir. Sebab jawapan dah ada. MB umum 56 kursi semua bertanding. Maknanya tak adalah kursi 3 tu kita tak bertanding. So there is no such thing as kerjasama di antara UMNO dan Perikatan Nasional di Johor. Tak ada. Okey? Clear Okey, baik Darik. Clear, tak ada. Clear. Ada yang cakap apa tau? Ada yang cakap PAS tak akan bertanding di Johor, beri laluan kepada UMNO. Saya rasa lah orang yang kenal PAS pun, dia orang tahu betapa dia orang ni pentingkan jawatan. Munasabah tak PAS tak bertanding dekat pilihan raya Johor. Tak munasabah. Okey.
Langkah segelintir pemimpin Barisan Nasional yang mula melawongkan keyakinan untuk bergerak solo pada pilihan raya negeri khususnya Johor disifatkan sebagai tindakan berisiko yang boleh memakan diri, khususnya ketika sokongan Melayu terhadap UMNO masih belum benar-benar pulih. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, pemikiran bahawa BN sudah cukup kuat untuk menghadapi pilihan raya secara bersendirian dan mampu menang dengan mudah merupakan satu sikap yang sangat berbahaya. Ya, Johor kekal sebagai antara negeri terkuat UMNO dan BN. Tiada siapa boleh menafikannya. Jentera akal umbi masih hidup, struktur parti masih kukuh dan sokongan Melayu terhadap UMNO di negeri itu lebih kuat berbanding banyak negeri lain. Namun, politik tidak dimenangi berdasarkan nostalgia, kegemilangan lama atau pujian terhadap diri sendiri. Pilihan raya dimenangi berdasarkan realiti semasa dan realitinya hari ini cukup jelas bahawa sokongan Melayu terhadap UMNO dan BN masih berpecah serta belum benar-benar terjamin. Sesiapa yang menganggap Johor sudah kembali selamat sepenuhnya ke dalam genggaman UMNO sebenarnya sedang menafikan hakikat politik di peringkat akar umbi. Pengundi hari ini lebih dinamik. Pengundi muda suka dijangka dan ramai pengundi atas pagar pula masih memerhati sebelum menentukan kepercayaan mereka. Sebab itu, cakap-cakap mengenai BN bergerak solo pada waktu ini dilihat terlalu awal dan berisiko, katanya dalam satu kenyataan. Lokman mengakui keyakinan sememangnya penting dalam politik, namun menegaskan keyakinan melampau boleh menjadi racun yang membawa padah kepada sesebuah parti. Beliau yang juga pengarah komunikasi UMNO berkata, sesebuah parti bukan kalah pilihan raya hanya kerana lemah, tetapi kadangkala kalah kerana terlalu angkuh. Jika BN Johor meneruskan rancangan untuk bertanding secara bersendirian dalam pilihan raya negeri PRN, Johor akan datang, kesannya boleh menjadi sangat buruk. Perpecahan undi boleh membuka ruang kepada lawan merampas kerusi yang sepatutnya mampu dipertahankan dengan selesa menerusi kerjasama politik yang bersatu. Ada pemimpin yang seolah-olah percaya peningkatan sokongan mutakhir bermaksud BN sudah pulih sepenuhnya. Itu hanyalah fantasi politik. Pemulihan sokongan tidak bermaksud dominasi lama sudah kembali. Medan politik hari ini jauh lebih rumit berbanding 2 dekad lalu. BN perlu memahami satu hakikat penting iaitu kestabilan dan kerjasama politik yang bijak masih diperlukan dalam iklim politik semasa. Bergerak terlalu agresif, terlalu awal dan terlalu yakin boleh menyebabkan Johor berubah daripada kubu kuat menjadi pengajaran pahit tentang salah percaturan politik, katanya lagi. Pada 17 Mei lalu, UMNO Johor menerusi pengerusi BN Negeri, Datuk Wan Hafiz Ghazi mengesahkan untuk bertanding secara solo di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN akan datang. Beliau berkata, keputusan itu dibuat selepas perbincangan bersama keseluruhan kepimpinan akar umbi UMNO dan BN Johor mengenai hala 7 parti menjelang PRN Johor. Okey, soalan seterusnya Mr. Q, ni kita ada wakil daripada Parti Merajuk, Datuk. Silakan Mr. Q. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. semua, Datuk. Ya. Okey, Datuk, saya ada 2 soalan, Datuk. Tapi saya mulakan dengan satu pujian lah kepada Datuk sebab Datuk tak berdolak dalik apabila soalan dia tanya sama ada berlaku atau tidak kerjasama antara PHBN di Johor ni. Jadi jelas sebab jawapan ni saya tanya juga kepada kawan-kawan, jadi mereka berdolak dalik. Hari ni saya dapat jawapan yang tuntas daripada mulut Datuk, walaupun Datuk bukanlah wakil parti, tapi orang boleh menilai jawapan straightforward, tak payah kita nak berdolak dalik. Syabas. Ya, jadi saya berbalik kepada soalan yang pertama. Okey, sebab Datuk tadi ada sebut ini bukan keputusan parti. Jadi soalannya ialah maksudnya keputusan parti itu ialah PRN Johor ni bukan kehendak parti, tetapi Datuk Wan Hafiz di Keluar Sekejap, podcast Keluar Sekejap, dia sebut secara jelas bahawa keputusan ini dapat restu daripada Presiden.
Jadi tidakkah akan mengelirukan ahli dan juga pengundi akan rasa tertipu sebabnya kenyataan menteri besar lain Tak ada gini. ada penafian daripada Presiden. Itu soalan Apa yang diperkatakan oleh Datuk On Hafiz tu betul. Cuma saya nak beritahu di Johor ni dia ada kuasa lagi besar. Macam mana nak bagi korang ni faham kena faham tu je lah kan. So memang Presiden pun tak boleh nak kata apa, kena setuju je kita ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO pun semua kena setuju je lah. Dan Datuk Seri Anwar pun walaupun dia kecewa tapi dia pun tak boleh buat apa. So faham-faham je lah tak semua benda kita boleh cakap Okey, terima kasih. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Pakatan Harapan PH bersedia bertanding secara 1 lawan 1 di seluruh negara sekiranya Barisan Nasional memilih untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya negeri PRN Johor bukan sekadar mesej rundingan politik biasa. Ia mencerminkan penyesuaian semula lebih mendalam dalam kerajaan perpaduan madani yang kerjasama politik kini semakin ditentukan bukan sahaja oleh angka pilihan raya tetapi persoalan kelangsungan jangka panjang. Pengaruh kepemimpinan dan kredibiliti institusi. Di tengah-tengah ketegangan ini ialah naratif baharu UMNO mengenai bertanding solo susulan sambutan ulang tahun UMNO ke-80 pada Mei 2026. Retorik itu boleh difahami dari sudut politik dalaman. Kepemimpinan UMNO, khususnya di bawah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, sedang berhadapan tekanan daripada fraksi parti yang mahu identiti UMNO diperkukuh semula selepas bertahun-tahun terpaksa berkompromi dalam kerangka gabungan. Hujar mereka mudah. UMNO berisiko kehilangan pengaruh tradisional Melayu sekiranya terus dilihat hanya sebagai komponen penstabil dalam madani dan bukannya sebuah kuasa politik Melayu yang berdiri sendiri. Namun, simbolisme politik tidak semestinya selari dengan matematik pilihan raya. Johor kekal penting kerana negeri itu masih antara kubu utama UMNO yang mempunyai jentera akar umbi kukuh, sejarah sokongan mendalam dan pengaruh organisasi tersusun. Pertembungan langsung antara PH dengan BN di Johor akan menjadi ujian nasional terhadap keseluruhan model kerajaan madani. Persoalannya bukan sama ada PH mampu bertahan tanpa BN, tetapi sama ada kedua-dua pihak mampu menanggung risiko perpecahan ketika Perikatan Nasional masih mempunyai pengaruh walaupun sedang berdepan kelemahan dalaman. Dalam konteks ini, kenyataan Anwar lebih sesuai dilihat sebagai isyarat strategik berbanding ancaman terbuka. PH tidak boleh terus dilihat bergantung sepenuhnya kepada BN kerana ia boleh melemahkan kedudukan tawar-menawar gabungan itu sendiri. Pada masa sama, Ahmad Zahid juga tidak boleh mengabaikan tuntutan akar umbi UMNO yang mahu autonomi politik dipulihkan kerana risiko ketidakstabilan dalaman parti semakin ketara. Kedua-dua pemimpin sebenarnya sedang mengurus tekanan berbeza, seorang mahu memastikan kesinambungan gabungan. Manakala seorang lagi perlu mempertahankan relevansi parti. Persekitaran politik semasa turut menjadikan keadaan lebih kompleks. PN kini tidak lagi bergerak dengan momentum yang benar-benar bersatu. Ketegangan antara PAS dengan Bersatu semakin jelas, khususnya berkaitan hala tuju kepemimpinan, strategi pilihan raya dan persoalan penggantian kuasa. PAS masih mempunyai disiplin ideologi dan kekuatan mobilisasi akar umbi, namun Bersatu terus berhadapan persoalan mengenai kesepaduan organisasi serta identiti strategik jangka panjangnya. Hubungan kedua-dua parti semakin kelihatan seperti kerjasama kerana keperluan, bukannya keserasian strategik. Keadaan ini mewujudkan peluang tertentu kepada kerajaan madani. Jika PN terus berpecah sementara PH dan BN masih mampu mengekalkan koordinasi minimum, kemungkinan untuk berdepan PRN lebih awal atau bahkan pilihan raya umum, PRU, dalam tempoh terdekat menjadi lebih realistik.
Dari sudut strategi politik, kerajaan lazimnya lebih cenderung memilih masa pilihan raya ketika pembangkang dilihat lemah dan tidak tersusun. Namun, risikonya juga besar. Sentimen pengundi Melayu Muslim kekal berubah-ubah dan tidak boleh disederhanakan kepada andaian perkauman atau agama semata-mata. Tekanan ekonomi, isu subsidi, kos sara hidup dan persepsi terhadap kredibiliti tadbir urus kini lebih mempengaruhi tingkah laku pengundi berbanding retorik politik. Jika pertikaian dalam gabungan dilihat berpunca daripada perebutan kuasa dan bukannya hala tuju dasar, keyakinan awam boleh terhakis terhadap semua pihak. Johor mungkin menjadi medan simbolik utama, tetapi kesannya akan melangkaui satu negeri sahaja. Negeri Sembilan yang mempunyai keseimbangan politik lebih bercampur akan menjadi sensitif terhadap perubahan sentimen Melayu Pertengahan. Pulau Pinang masih memihak secara struktur kepada PH, namun faktor ekonomi bandar dan kadar keluar mengundi tetap penting. Pahang pula kekal sebagai negeri yang memerlukan kekuatan jentera BN untuk memastikan kestabilan politik. Dalam setiap keadaan, strategi pertandingan terus secara nasional akan memaksa parti mentakrifkan semula bukan sahaja kerjasama politik tetapi juga identiti mereka sendiri. Dari sudut ekonomi, pelabur lazimnya tidak menolak pilihan raya secara automatik. Pasaran mampu menyesuaikan diri dengan persaingan demokratik. Apa yang lebih dibimbangi ialah ketidakpastian berpanjangan, gabungan yang tidak stabil dan hala tuju dasar yang berubah-ubah. Mandat yang jelas selepas pilihan raya sering dianggap lebih baik daripada kerajaan yang terperangkap dalam konflik dalaman berterusan. Inilah sebabnya pendekatan Anwar mempunyai logik politik dan ekonomi serentak. Dengan menunjukkan kesiapsiagaan untuk bertanding secara langsung, beliau mempamerkan keyakinan sambil menekan rakan gabungan supaya menjelaskan pendirian jangka panjang mereka. Pada masa sama, naratif solo Zahid Hamidi membolehkan UMNO meyakinkan akar umbi tanpa semestinya meruntuhkan kerjasama gabungan sepenuhnya. Akhirnya, faktor penentu sebenar bukanlah retorik tetapi pelaksanaan strategi. Jika kerajaan Madani berjaya mengekalkan kesinambungan dasar, mengurus perbezaan dalaman secara pragmatik dan memanfaatkan kelemahan PN, gabungan itu mungkin muncul lebih kukuh. Namun jika perpecahan gagal dikawal, ruang politik akhirnya hanya akan menguntungkan pembangkang. Pengampunan politik terhadap 6,252 bekas pimpinan serta ahli termasuk Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Airi Jamaluddin dan Tan Sri Sheikh Hamid Albar oleh UMNO adalah strategi luar biasa bagi mengukuhkan parti itu. Penganalisis politik dari Universiti Malaya, UM, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, sekiranya pemimpin berpengaruh seperti Hishamuddin, Airi dan Sheikh Hamid serta ribuan lagi diterima semula, ia adalah tanda bahawa agenda di bawah inisiatif Rumah Bangsa itu berjaya. UMNO dilihat mengatur strategi yang berbeza dengan memilih berjiwa besar dan terbuka menjelang pilihan raya tatkala parti lain masih sibuk bergaduh, berebut jawatan dan berpecah belah seperti Bersatu, malah Gabungan Perikatan Nasional, PN, sendiri bertelagah mengatur agihan jawatan. UMNO mampu menarik perhatian semula pengundi Melayu yang kecewa melihat pergaduhan pemimpin Bersatu dan PN. Ketika pemimpin Melayu di Perlis bergaduh tentang politik negeri, perpecahan pemimpin Bersatu antara Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta Tan Sri Muhyiddin Yassin. UMNO memilih jalan menyatukan untuk mengukuhkan partinya sendiri, katanya hari ini. Sebelum ini dilaporkan, seramai 6,252 bekas pimpinan serta ahli UMNO termasuk Hishamuddin, Airi dan Sheikh Hamid diterima kembali menyertai parti itu di bawah inisiatif Rumah Bangsa. Setiausaha Agung UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, MKT, pada Jumaat. Hari ini, Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, lebih ramai tokoh dan pemimpin politik termasuk yang sebelum ini bersama pembangkang dijangka menyertai Rumah Bangsa untuk kembali bersama UMNO. Ahmad Zahid berkata, ramai dalam kalangan pemimpin dan tokoh berkenaan sudah bertemunya sebelum ini. Mengulas lanjut, Muhammad Taufik turut melahirkan keyakinan Hishamuddin,
Airi dan Syed Hamid akan diberi kerusi untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-16 nanti. Selain itu katanya, mereka juga dijangka diberi jawatan dalam UMNO bertujuan memperkukuh parti itu menerusi pengaruh yang ada dan menambah bilangan kerusi boleh dimenangi UMNO. Kalau tidak, parti akan rugi dengan penyertaan mereka, katanya. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bukan pilihan beliau untuk mengadakan pilihan raya negeri Johor ketika masalah rakyat masih belum selesai. Katanya, keutamaannya kini memulihkan ekonomi rakyat dan bukannya mengadakan PRN, namun PH terpaksa menuruti keinginan kerajaan negeri Johor yang membubarkan Dewan Undangan Negeri sekaligus membolehkan PRN berlangsung. Kita, kerajaan pusat, belum bersedia mengadakan pilihan raya, tengok dulu keadaan barulah buat pilihan raya. Rakan komponen bersedia untuk menghadapi cabaran PRN Johor dan Negeri Sembilan. Sebab apa? Sebab kita nak jaga negara, tumpu kepada ekonomi negara. Isu global masih belum reda seperti Selat Hormuz masih belum dibuka sepenuhnya, masalah perumahan dan sebagainya, nak adakan pilihan raya di Johor, itu pilihan mereka. Saya tiada pilihan, dia nak buat pilihan raya, saya okey, katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera PH bagi PRN Johor di sini, malam ini. Anwar berkata, Johor adalah negeri majoriti kerusi didominasi Barisan Nasional, BN, berbanding Negeri Sembilan yang hanya berbeza 2 dengan tempohnya belum mencapai 3 tahun. Jadi mereka, BN, mahukan pilihan raya, kita teruskan. Dalam PRN ini, kita serahkan balik mandat kepada rakyat, biar rakyat buat pilihan. Saya datang untuk ajak rakan di Johor bekerjasama bukan untuk bermusuh politik. Kita kena ada politik yang stabil, jangan anggap mudah, lihatlah seperti negara lain yang terpaksa beratur untuk membeli bahan api. Kita harus utamakan keinginan rakyat, kita juga perlukan kerajaan satu hala kerana manfaatnya jauh lebih baik, katanya. Mengulas PRN kali ini, Anwar berkata, pengalaman di Johor memberi banyak pengajaran kepada PH, khususnya dalam menghadapi perubahan sentimen pengundi.